Hai guys, ini kisah warung Cik Ngah yang dulunya Cik Ngah bermula daripada tak ada apa-apa, daripada kosong. Okey, Cik Ngah mulakan dengan happy, dengan tenang. Tapi ni memori lah, Alhamdulillah ramai je customer datang, kerjasama semua. Daripada tak ada meja, tak ada kursi kan, daripada tak ada tu payung-payung tu semua tak ada. Lepas tu teruslah customer makin lama makin ramai Cik Ngah adakan kerusi, adakan payung semua, Alhamdulillah. Tapi lama biasalah kan, penat lah. Penat katanya. Cik Ngah tutup warung dengan ikhlas. InsyaAllah ada rezeki yang lain yang tengah menunggu Cik Ngah, InsyaAllah. Tapi dengan usaha, reda, tawakal, InsyaAllah Allah akan bagi kita rezeki.